awal-awal dulu memang terus jual batu permata asli ataupun jual dah cincin biasa ke atau macam mana? Cincin biasa. Saya bermula dengan cincin-cincin casting lah. Cincin casting ni cincin yang ready made yang kita boleh beli dekat supplier ataupun kelang-kelang. Kita beli memang dah siap ready design tu. Ready tu kita balik just kita pasang, kita polish, kita jual. Start dari situ lah. Dari situ lah. Jadi berperingkat lah kita main casting. Casting pun ada banyak tahap kualiti dia. Dari kualiti yang rendah sampai kita main kualiti casting yang berkualiti. Lepas tu sebab casting ni dia design yang sama saja. Dia repetition design. Jadi bosan sebab bosan. So kiranya Akmal dia nak lebihkan tak cukup lah, tak puas. Dia tak puas. Dia nak kualiti yang more lagi menarik. Lagi menarik lah. Sebab tu kita 2018 ni saya fokus pada tempahan lah kita ambil untuk customize design kunci ni ikut orang kata apa selera ataupun kesesuaian customer tu. So pengalaman dah 18, 19, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 tahun. 8 tahun dah meniaga cincin ni. Apa benda yang halangan, apa cabaran dia, apa ujian-ujian yang selama 8 tahun ni? Ujian satu kalau kita nak bisnes ni, satu kita kena belajar manage perniagaan kita lah. Basic, sangat basic iaitu pengurusan kalau kita melibatkan kewangan. Kewangan paling penting, melibatkan kewangan. Setuju. Lagi kita punya jadual kita tu dari segi orang kata apa? Finance, marketing dan sale. Sale is sale. Marketing dengan sale ni dia antara partner yang paling rapat. Betul. Kalau kita buat sale saja, tanpa ada marketing tak jadi. Kalau kita buat marketing, insya-Allah sale akan ikut orang kata apa? Bergerak seiringan.